Oh, Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Morning guys. Hari ni kita macam biasa memancing. Hari ni kita pergi trip siakap. Kita tunggu kedai buka sekejap. Beli udang. Ini yang besar sikit. Besar ni kita ambil 50. Kecil kita ambil 100. Tapi cakap yang kecil ni okey. Kita sudah sampai. Banyak ni barang ini. YouTuber dia. Tu dia tekong kita. Bang, berapa bang satu trip? Sampai petang berapa ringgit? Kita sembang lah, Nanti kita sembang. Boleh. Diorang nak pergi tandas dulu. Kita balu dulu. Kita balu makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's score. Terlambat sikit ni, tapi tak apa. Ini air turun lambat. Arif ambil ni. Ambil jatuh mana? Atas dia tu. Woi, kopiku. Ya, luncur. Ayam dia ni. Ayam elok tu ni. Okey, standby, tahu. Kau buat je lah. Pokok dia ada tak sedap ni. Macam tu je Macam ni First cast of the day. Ni weh, barang aku nak review hari ni. Tu dia. Ini dekat TikTok aku dapat RM7. Kain dia tak tebal. Tu pakai muat-muat. Kain dia tak tebal weh, tak panas. Ni nak buat kerja pun senang ni pakai ni. Apa dia tinggal? Ada ni TikTok. Ni weh. Ngamelok. Ush. Cendai.
Alhamdulillah. Kena dah pakcik. Ambil lah gambar. Tu tak cendol kat saya makan kat sini. Kita makan. Alhamdulillah weh dah dia dah. Tengok penyelam tu weh. Cik dapat dah. Jangan cakap kecil anak orang. Hari tu saya punya tali putus. Aku sebab sini kan cendol-cendol. Aku buat biasa-biasa lah. Sekali kau kena putus. Aish, di manakah strike? Di manakah strike ku? Ah. Kasut sikit. Oh, Kenapa tak aku? strike pertama. Boleh bang Pernah gumpau lagi. Arif, cium dulu sikit. Cium dulu sikit. Baru lekat. Wajak orang dia orang. Weh, kalau aku lah. Mau jemput tu. Apa? Nanti makan juga. Kadang-kadang ikan tu, ikan sumpit tu. Ha, ada. Oloi. Ada tu. Dekat. Depan tu pun boleh baling. Ada lagi. Oi, bolos. Bolos. Bukan bolos. Ubi ya? Hang kena karau dulu, Rik. Karau bagi tegang dulu kan. Baru boleh sentap. Aku dulu cek rem marah. Hang karau dulu. Tu hang tak karau. Aku tengok berita dia hang tak karau. Lepas dia marah tu baru aku boleh dapat ikan. Oh, ush. Ush. Jangan buat video ni. Sok. Oi, kasut. Tak. Jangan dekat. Turun. Jangan turun. Turun. Abang. Ni dia baru ikan. Ni baru ikan. Tu dia. Weh. Fui, putih. Alhamdulillah. Aku kata dah. Sekali dah bagi 2 kilo. Weh. Dia 10 kilo haram. Sabar. Weh, ambil mic. Weh, mic. Weh, ada lagi tu. Saiz. Tu dah. So jangan lupa beli glove ni cantik tu. Oh. Nampak dah. Oh. Makanlah dulu. Tak nak makan pula. Allah putih. Baju sangat. Patah. Patah ke? Patah Tu. Okey, aku lain. Tak apa, saya depan ni ada lagi satu. So, tak, sebab itu patah belakang. Saya simpan depan. Ketiga tadi aku tersilap. Sebab selalunya strike, ikan akan lari ke depan. Ni ikan lari ke aku. Aku duduk kayuh je. Sedar-sedar kili aku tu dah sampai dekat ring. Tu yang belaga patah aku punya rod ni. Rod patah aku tak kisah sangat sebab ada sepak dia. Ikan tu ikan tu tak lekat pula. Aduh, depan mata dia lucut.
Kita nak pindah spot ke dalam sana. Tapi hari ni lambat sikit lah. Naik 3 orang. Okay bang eh? Luncur. Kamera habis bateri. Auto release. Sebenarnya tak jatuh kat bawah ni. Function way ada glove. Sebelum ni aku datang, tangan aku 2 kali luka. Kena insang. Lepas tu luka sebab ni basah. Tarik tali buat perambut kan, luka. Oh, luka juga. Luka juga, kena insang. Aish. Okey lah, luka kat tempat lain dah, situ tak tutup, nak buat macam mana? Seram dengar bunyi. Oh, depan ni lah depan tu. Oh, depan ni. Wah, hajar betul tapi kecil-kecil lah. Awak dia tak nak ambil lelong. Oh. Hajar bawah. Betul. Bawah kita je. Dah 3 kali dah ambil. Tu nampak? Bukan nak tipu. Tu nampak ikan lompat depan ni. Dia ambil ni lah. Tak lekat-lekat. Ya ke? Ha. Macam mana boleh tak lekat? Kita kena layan dia weh. Hati Rip. Habis. Bot tu lalu punya pasal lah aku kalik. Bodoh betul. Habis. Tapi dah ambil ni, dah ambil depan, tak ambil belakang. Ui, aku pening macam ni. Macam ni aku pening. Tu dia. Menari. Tak tu ya. Aku lah aku dapatnya. Bergelak aku. Wih, ni. Tak lekat. Kau menggelak aku ya. Kau jadi. Dah tukar. Tak lekat weh. Biar nak kejam tu. Buka Allah tak buka. Tak buka. Baik. Aku rasa yang duduk sini, yang duduk bawah ni, semua yang menunggu masa nak masuk sana. Ya? Oh. Depan mata. Oh Allah. Udang aku duduk kat atas, dia tak berani nak menyelam udang. Oh, dia baling rik ni. Tu.
Lucu. Macam mana tak lekat? Kakinya tak mau. Tu. Delikan. Tu. Oh, jatuh. Nampak tak? Makan untuk dekat. Nampak tak? Oh, Rik, jaga Rik. Namanya. Ya Allah. Rik, Rik. Aish. Oi. Ada lagi. Ni Arik. Tu je tempat dia. Hang baling kat tempat lain tak dapat. Tu. Tarik. Lah, jap. Oh, ada. Ada. Oh. Tu duduk ligan aku punya udang. Tak nak ambil macam ke? Mancing gelong kat 300 ekor. Allah. dia tak lekat sebab kita tak dapat nak sentap. Laju dah ambil weh. Dah macam apa? Dah macam mancing talepia kat Lombok nak talepia kan. Aku macam nak talepia je ni. Letak je dah ambil. Ekor 15 ekor tu. Dia belah sini. Belah ekor ni. Oh, tu balai dah. Ada. Balai dah tu. Oh, tu ambil orang tu. Oh, semua saiz tu lah. Saiz cendol ni. Oh, tempat lapang bau rebut. Memang bau rebut je. Tak ada lah ni. Sini dah cetek dia ke tengah sikit. Ya, ni kita pernah duduk sini. Wish. Dia orang tahu apa? Kita pernah duduk sini tapi kita yang ayat pasang sikit tu. Oh, dah belah hadap pada sebuah wise sikit lah belah kiri. Yalah, depan tu lah, depan yang tempat pagang tu. Kat Nabi tengok. Depan sebelah dia. Boleh tu. Ha, ada. Dia main semua lah. Sebab tepi ni dah cetek sangat. Patut kita ambil 200 ekor ni. Oh. Weh, makan puas ni. Tak muat petai pula orang ni. Aku sebab dah banyak kali sangat kena insang dia ni. Dok, hang pegang tu jangan tu. Pegang tu cekok tu. Saya cekok. Dok, hang pegang tu cekok jangan longgak-longgak. Gerak tu. Macam ni pula lah. Yeah. Oh, kena. Relax meh. Tak relax dah ni. Bukan. Aku tak nak dia lucut. Balas terus. Mana badan. Get ready. Ni depan ni. Depan saya punya ni. Arik dapat. Saiz goreng. Mantap Arik ah. Dah tu loncat. Loh, lucu lagi. Lucu. Macam mana tu? Panas sangat. Tengok aku ambil pula.
Tu siapa punya? Ada lagi. Ada lagi. Piam. Fuh. Bukan selek. Kita tak nak ganggu orang bekerja. Pak dia ni kau tak weh. Dapat? Sekejap. Adik. Alright. Bangau tu balon strike bangau. Tak apa, lekat. Siapa punya tali? Lagi aku. Allah weh takut. Tarik. Ngah sangkut kat. Kau lah ikan dulu. Oh, Rut dah tenggelam. Habislah Rut dia weh tenggelam air masin lah. Weh, jaga oi, jangan sangkut pun. Sekejap. Takut dah. Biasa. Tu dia ikan kita penuh. Boleh. Penuh ikan. Tak habis ni umpan dia lagi, habis umpan ni. Dalam pagi ni kita ni ada Hari ni abang cik punya ayat memang puas hati tu. Selalunya balik muka tak puas hati ke? Tak puas lagi, udang habis. Sini bang, saya tengok tepi ni tadi banyak. ni angin tak kuat pula dah. Kuat dah. Takut lah. Hari ni cuaca elok Try. Makan lo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lapar pun, cumanya makan je lah. Dah tabut. Lo je. Allah. Boleh ni aku.
Alright guys, sampai situ je video kita hari ni. Dah habis dah, bateri aku pun dah habis. Allah. So last sesi kita mengira ikan. Sesi mengira ikan. Aku pun tak kira tadi berapa strike. Jom kita kira sama-sama. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34. Tolak yang bukan siakap ada berapa? 5. Maksudnya siakap saja ada 29. Ni siakap. Siakap saja ada 30 ekor. Mantap.